Inilah keadaan terkini di Kampung Bahagia Sandakan. Kita tengok sampahnya yang begitu berterabur dan boleh menyebabkan penyakit kepada mangsa. Mangsa yang terdiri daripada wanita, kanak-kanak, bayi dan sebagainya perlu kita bantu untuk memberikan kit kebersihan. Kita akan berikan alat kebersihan kepada mangsa kebakaran ini, alat kebersihan kepada wanita. Dan juga kita akan fokuskan kepada bayi dan anak-anak yang memerlukan pampers, susu dan sebagainya. Serta dana yang tuan-tuan dan perempuan sumbangkan telah kami sampaikan hari ini untuk fasa yang pertama, iaitu menghantar makanan yang sedia dimakan, sediakan makanan secara retot. Kita akan sediakan juga kit-kit kebersihan, kit wanita, kit ibu dan anak dan kit pendidikan. 4 kit utama yang kita akan berikan pada mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Bahagia ini untuk akan datang. Kemudian baru kita akan bincangkan bagaimana untuk membina semula Nadi Al-Quran di Kampung Bahagia Sandakan.